Baik, isu krisis Negeri Sembilan telah saya rungkai dengan cara yang mudah difahami dalam 4 live sebelum ini. Sila pergi ke YouTube Regi Jasiri Taudin dan rujuk. Saya kira ramai dah rujuk. Okey, berkenaan dengan dalang dan juga krisis yang melanda, dan juga satu rumusan secara am apa yang berlaku dari sudut krisis adat, krisis perlembagaan dan krisis politik yang melanda. Now, susulan daripada rumusan yang telah saya buat, ada satu soalan yang diajukan. Itu saya akan rungkai dalam satu live selepas live ini supaya anda faham secara am apa yang berlaku, daripada awak terus dikelirukan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dari persekitaran pembangkang, khususnya di media sosial. Saya dah berulang kali beritahu dalam konteks ulasan-ulasan saya, persekitaran pembangkang merangkumi pembangkang sendiri, iaitu parti pembangkang, parti-parti yang mesra pembangkang, NGO, penyokong, netizen dan sebagainya yang pro pembangkang, termasuk laskar-laskar cyber. Okey. So, untuk live ini saya nak sentuh berkenaan teori konspirasi palsu yang dicanang ya untuk sekian lama. Bukannya saya tak baca atau tonton, saya ada baca dan tonton, dan I know lah what probably these people are trying to do. Okay. Tapi of course saya tak ada niat nak namakan atau nak apa. Cuma saya hendak tegaskan kepada kamu semua yang menonton. Kamu kena tengok track record ya, pembangkang dan persekitaran pembangkang. Setiap satu isu yang mereka putar belit telah saya utarakan, telah saya ulas, telah saya analisa dengan terperinci dan telah saya kantoikan mereka sehingga isu itu mati dan mereka tidak mampu menangkis dakwaan saya. Banyak kes ya, pembangkang sendiri, contohnya pemimpin PAS, kantoi dalam fitnah. Ada di antara fitnah-fitnah itu mereka terpaksa memohon maaf, tetapi itu selepas sekian lama mereka memohon maaf. Dalam pada itu kebencian sudah ditanam di kalangan pentaksub mereka. Dan bila kebencian demi kebencian ini terus menerus disemai, ianya sampai satu tahap mereka tidak berfikir dan tidak boleh terima sebarang penjelasan daripada blok kerajaan. So ini adalah hakikat yang berlaku di persekitaran pembangkang dan pemimpin pembangkang. Tak kiralah isu URA, isu Kampung Sungai Baru telah saya kantoikan, isu harga minyak telah saya kantoikan mereka, isu kedaulatan negara, isu bendera, macam-macam ya, sehingga hampir 2 tahun lepas saya mula meluat dengan perikatan dan memutuskan they are not worth my time or my support. Okay? So awak kena lihat track record mereka, dan juga di dalam persekitaran media sosial, pihak-pihak dalam persekitaran pembangkang ya, tak kiralah penyokong ke pentaksub ke whatever lah dalam media-media sosial ni. Dan ada watak-watak tertentu yang melambung-lambung teori konspirasi yang sama ada berat sebelah atau main petik dan pilih dan digunakan untuk meracuni pemikiran orang, dan diselit juga dengan benda-benda yang tidak benar. Kadang-kadang dalam kebenaran diselit benda yang tidak benar, dia nampak benar. So, pelbagai spekulasi ini dalam pada didakwa ya, pihak-pihak ini kononnya mereka melakukannya untuk pertahankan institusi diraja, untuk mempertahankan adat. Sebenarnya mereka lah yang sedang mencemarkan institusi diraja dan adat di Negeri Sembilan dan sebagainya. So jadi berhati-hati ya, sebab awak sendiri tahu awak sudah ditipu berulang kali ya. Berhubunglah ada kerajaan nak jatuh lah, inilah yang terkini. Contohnya, saya awal-awal beritahu berdasarkan maklumat yang saya terima,
apa yang perikatan war-warkan, dan bukannya saya yang war-warkan, perikatan yang war-warkan. Malah Syahidan Kasim dah namakan, siap namakan Menteri Besar baru. Ya? Dan mereka dah war-warkan atau gambarkan akan berlaku pertukaran kerajaan, akan bertukar kepada kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Saya terus datang dan saya beritahu itu adalah maklumat palsu. Kerana Barisan Nasional Negeri 9 akan terpaksa menurut kehendak Barisan Nasional Pusat, yang walaupun Zahid tahu ada rasa tidak puas hati dan ada pendapat-pendapat tertentu di kalangan 14 adun Barisan Nasional, dia namun tidak tahu mereka akan mengawak langkah untuk tarik sokongan terhadap Menteri Besar. Itu sebenarnya satu kejutan yang dilakukan oleh mereka, ya, tanpa merujuk kepada pusat. Jadi ternyata apa yang saya ceritakan benar, ya. Dan hari ini kita sudah tahu, Zahid sudah umumkan bahawa Barisan Nasional akan terus kekalkan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan, iaitu gandingan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Cuma kita tak tahulah apakah kesudahan krisisnya, adakah mereka akan akhirnya teruskan sokong Menteri Besar yang ada, ataupun kesudahannya akan ditukar Menteri Besar. Itu sahaja kita tidak tahu. Tetapi yang nyata perikatan tidak terlibat, maknanya itu adalah satu lagi putar belik di pihak Perikatan Nasional yang telah mengambil kesempatan, dan ini juga telah diakui oleh kepimpinan tertinggi UMNO, mengambil kesempatan terhadap tindakan 14 adun UMNO itu dengan meminang mereka untuk cuba pujuk mereka bentuk kerajaan. Saya mendedahkan that is not true. Tapi kalau sebab di kalangan 14 adun UMNO pun ada yang buat kemudian ada pendapat lain, tak payah kerjasama dengan Perikatan lah, bubar-dun dan sebagainya. Tapi kalau awak dengar persekitaran pembangkang, mereka dah muktamadkan memang akan ada kerajaan baru Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dengan Menteri Besar ini sebab itu, diselit dengan putar belik. So, awak nak ditipu berapa kali? Ya, baik babak kerajaan pusat nak tumbang, sikit lagi. Anda dengar kan berapa kali? Kemudian macam-macam lah, ya, nak ditipu berapa kali? Ya. So, kamu kena pandailah, ya, untuk menilai maklumat yang saya dengan maklumat yang ditokok tambah atas dasar kebencian. So mereka tidak ada modal, pembangkang tidak ada modal, persekitaran pembangkang. Jadi modal yang ada ialah tanam kebencian. Okay? Now, sebentar lagi saya akan mulakan live baru. Tujuannya untuk membuat rumusan baru supaya anda faham apakah krisis yang melanda, tanpa sebarang spekulasi. Sebab jangan buat spekulasi, ya. Jangan terjebak dengan benda tu. Sebab kalau babak krisis politik pun tak apa lagi, tapi ia melibatkan krisis adat, yang itu jangan masuk campur. Berulang kali saya beritahu, dan saya berharaplah pihak berkuasa melihat ada benda-benda yang telah didakwa di media sosial, yang mereka cuba buat teori konspirasi berkait dengan isu adat. Kononnya undang ini macam ni, macam itu semua, ya, kalau mereka berani buat pendedahan tu, okay, well, biar mereka tampil ke pihak berkuasa dan beri bukti kalau mereka ada. Ya, so bahayalah. Mereka dakwa dalam media sosial ni mereka mempertahankan adat dan sebagainya, tapi yang saya lihat mereka telah mencemar institusi diraja dan adat Negeri Sembilan. Okey, mencemar sambil memupuk kebencian di kalangan orang terhadap pihak tertentu dari blok kerajaan, sambil memainkan naratif berat sebelah and all that. Orang-orang ni kena dah banyaklah contoh, okey.